Kuning ni kita basuh dulu sebab dia ada getah. Dan kena basuh kat air lah. Bersih. Nak kupas buang kulit dia. Mula-mula masukkan cili dulu. Lepas tu masukkan belacan. Lepas tu masukkan garam. Masukkan perasa siap-siap. Lepas tu kita tumbuk, kita bagi hancurkan ni dulu. Kita masukkan buah kuinin. Sambal kuinin. Dia sambal macam pun boleh, sambal durian pun boleh. Tengah orang suka kuinin. Kalau nak makan dengan ulam, dia boleh ulam macam-macam boleh. Timun, petai, jering, apa-apa ulam saja. Terpulanglah kepada pada sahabat-sahabat nak makan dengan ulam. Okey dah. Dan kita tumbuk balik. Dah siap. Dah siap, Mak Tok nak angkat masuk ke dalam bekas.